Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga. Waalaikumsalam. Apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok video lama Ustaz melawat. Sabar. Nanti lepas raya nanti ada video baru. Saya sibuk lah. Saya sibuk sikit. Macam mana? Yang mana nak belajar pasal rawatan basic-basic tu, boleh tengok video-video lama tu pun boleh belajar daripada situ. Lama tak nampak. Sihat. Saya sihat, Alhamdulillah. I see. Baik. Ustaz Osman apa cerita? Entah. Apa kau tanya dengan aku pula pasal dia? Manalah aku tahu pasal dia? Mungkin dah berjaya lah kot ke? Harap kita doakan macam tu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berada dekat Pertama Kompleks. Bukan Pertama Kompleks. Ini bangunan apa ni ya? Saya berada di Bangunan Mara. So siapa-siapa yang ada di sekitar Kuala Lumpur, hari ni kita akan buat pengagihan bubur lambuk. So kalau korang nak dapatkan bubur lambuk secara percuma kan, secara percuma boleh ambil jagi dia orang tengah susun. Saya tengah tunggu bubur lambuk semua sampai jagi sekarang. Nanti dia orang dah susun. Lepas tu sekarang kita agih lah. Okey, di bulan puasa ni kita cubalah buat amal soleh yang seberapa banyak mungkin. Kita dalam musibat kan, banyak benda yang kita leka, kita lupa kan. Jadi bulan puasa ni kita cubalah buat yang sebanyak yang mungkin lah. Ya, sebanyak yang mungkin. Okey, so hari ni kita punya program, kita akan mengagihkan bubur lambuk di sekitar Mara. Okey, tak kisahlah tua, muda, miskin, kaya ke apa benda, nanti kita akan buat penyerahan sekejap lagi. Okey, saya punya pasukan tengah tunggu bubur lambuknya sampai. Lepas tu sekejap lagi diorang susun lah. Lepas tu mungkin dalam pukul 4 lebih sikit kan kita agih lah. Okey, Ustaz, air tawar boleh tak campur dengan air lain, boleh tak? Kalau nak betul-betul padu jangan campur kak. Kalau daripada botol tu, kalau nak betul-betul padu jangan campur. Sebab itu bukan air saja kak. Dekat dalam tu ada minyak 99 jin. Dia punya, kalau tanya dengan saya lah, kalau nak betul-betul padu, maintain yang tu saja. Jangan campur-campur. Kalau campur-campur takut lagi tak strong lah. Okey, tak strong lah. Okey, Assalamualaikum. Saya beli minyak 1000 jin. Saya tak ikut step, cuma saya sapu terus dekat tempat sakit. Boleh je. Kalau masuk dekat dalam air lagi bagus. Minyak 99 jin tu. Ni apa pun dia, minyak merah 1000. Minyak merah 1000 jin. Oh, minyak 99 jin. Belum jadi 1000 kak. Dia 99 je. Dia akak tiba-tiba sampai 1000 ni masalah ni. Ramai orang marah ni. Dia 99 jin je. Dia tak sampai 1000 lagi. Okey, boleh tak letak kat tempat terus sakit? Boleh je. Aku ingat aku salah baca. Rupanya betul dia tulis 1000 jin. Padahal kat situ bos 99 jin je. Dia boleh sampai 1000. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada mimpi mulut saya ada keluar rambut. Kalau kata benda tu sekali mimpi tak ada apa lah. Kalau kata kerap kali mungkin ada yang tak kena kan? Mungkin ada yang tak kena. Tapi kalau daripada pengalaman, biasanya macam dah termakan. Macam okey, kan kalau kita sebutkan orang kata fitnah lah, itulah inilah. Kau tanya soalan, kita bercakap berdasarkan pengalaman. Okey, so pengalaman tu macam itulah kan. Kalau kata macam tu biasa termakan. So kalau
kita tak kata betul-betul dah termakan. So bila kita merasakan benda tu mungkin dah termakan, apa kau boleh buat? Minum air tawar tu dulu. Kalau akak rasa macam tak nak beli air tawar, baca sendiri. Ambil air tu, baca Al-Fatihah 3 kul, ayat kursi, kan, baca, lepas tu minum, boleh je. Okay. Cuma kalau air tawar tu adalah special dia kan, ada minyak 99 jin, adalah ramuan yang kita masukkan. Okay, itu adalah beza dia. Biasanya ratio minum air tawar tu macam mana? Kalau awak tak ada gangguan, kalau contoh sekarang ni, bila sebelum awak minum, awak tak ada apa-apa, awak rasa badan awak okey je apa semua. Tapi bila awak minum je air tawar tu, tiba-tiba perubahan suhu, tiba-tiba jadi panas. Awak tengah sejuk ataupun normal, tiba-tiba jadi panas. Ataupun awak tengah santai-santai, tiba-tiba jadi sejuk. Okey, dia akan jadi perubahan. Awak tak pening kepala, tiba-tiba jadi pening kepala. Tiba-tiba lepas minum jadi berdegup laju. Dia berdegup laju sebab air tawar tu dia masuk dalam saluran darah. Tujuan air tawar tu salah satunya kita nak detect benda yang ada dekat dalam badan. Awak kena belajar sendiri macam mana nak detect benda tu dalam badan. Kalau tidak, nanti sampai bila awak kena scam? Sampai bila awak akan kena scam? Awak akan penat. Dengar cakap perawat je awak akan penat. Awak kena belajar macam mana aku nak tahu betul ke tak betul dalam badan aku ni ada jin. Itu yang paling penting, kan? Sebab sekarang ni macam-macam, dia persaingan ni macam-macam sekarang ni. Percaya cakap jin lah, perawat bercakap dengan jin lah, itulah inilah, macam-macam kan. So kita ajar macam mana awak nak detect, awak sendiri dapat merasakan benda tu. Okay, salah satunya air tawar. Okay, malas aku dah tanyalah. Tak payah tanya, tak apa, saya okey je. Okay, bang, leluhur tu apa, pergi kat VTT, saya dah ajar dah. Ustaz, minyak merah tu boleh tak sapu kat tasbih? Minyak merah tu jangan sapu kat tasbih bang. Sayanglah, minyak merah tu tujuan dia lain. Yang sapu kat tasbih tu sama ada minyak kasturi kijang ataupun minyak kasturi hitam tu je, kan. Dia punya efektif dia tak, dia berbeza. Okey, dia berbeza. Soalan seterusnya. Mimpi lagi. Mimpi lagi. Mimpi kalau kata awak bangun daripada tidur, awak tak ada rasa apa-apa tindak balas, InsyaAllah tak ada apa tu. Okey. Apa masuk mimpi seekor singa berada di tempat rumah tinggal nenek? Saya tak tahulah. Saya tak tahulah pasal apa singa tu duduk. Rumah awak. Aku kena fikirkan mimpi korang pula. Okey. Kalau kata ada mimpi yang pelik-pelik, benda tu berulang banyak kali, boleh cuba minum air tawar, boleh cuba gunakan badan-badan syifa untuk korang sendiri detect lah ada gangguan ke tak kat korang. Tapi kalau korang gunakan badan-badan syifa tak ada apa, okey, anggap je mimpi tu tak ada apa-apa. Sebab saya tak nak korang fokus sangat-sangat dekat mimpi tu. Tapi mimpi ni memanglah ada petunjuk dia. Cuma kadang-kadang ada petunjuk-petunjuk ni, kadang-kadang bila korang banyak tengok perawat-perawat buat live ke apa benda, mimpi tu dia termasuk dalam minda pun boleh juga. Mimpi orang lain, bila kau dengar dia termasuk dalam minda pun boleh jadi juga. Okey, jadi macam tu juga. Ustaz, saya dah 44 hari amalkan ayat kursi 7 penjuru, naik level 2, boleh ke Ustaz? Apa petunjuk yang awak dapat? Dia bukan pasal amalan tu. Petunjuk apa benda yang awak dapat. Okey, petunjuk apa yang awak dah dapat. Dia mesti ada petunjuk dia, baru saya boleh ajar step yang kedua. Tapi step yang pertama tu pun dah padu dah bang. Step yang pertama tu pun dah padu dah. Saya disihir keluarga sendiri, ibu dan adik. Tutup rezeki, boleh tak tuan bantu? Saya seram soalan awak ni. Macam awak dapat tahu mana? Akak siapa ke namanya? Awak tahu mana apa ni adik-beradik awak semua sini, siapa yang bagi tahu? Awak dah saksikan ke depan mata awak yang adik-beradik awak ni semua sihir tutup pintu rezeki awak ni? Awak dah saksikan ke benda tu? Saya seram tu tengok kadang-kadang hari tu baru-baru ni ada kata apa, mak sihirkan dia, mak dia sendiri sihirkan dia. Awak dapat tahu benda tu daripada mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpi di tempat kotor bukan tandas, mimpi di tempat pembuangan sampah. Tempat kotor lah tu. Benda-benda yang melibatkan tempat kotor biasanya memang gangguan kak. Okey, cuma kita tak nak menjurus kat situ 100%. Dia kena selalu kerap kali mimpi. Hari ni mimpi tempat sampah, lepas tu 2-3 hari mimpi di balik najis, 2-3 hari lagi dia mimpi macam tu. Dia mimpi tempat kotor tu memang menjurus ke arah gangguan. Cuma gangguan macam mana tu nak kena selidik lah. Okey, mana tadi akak tadi yang kata adik-beradik dia semua sihir dengan dia, betul ke tak betul? Ustaz, bila nak buka slot? Lepas raya lah kot. Lepas raya lah. Saya memang betul sibuk. Bulan puasa ni pula program macam-macam program kan. Hari tu kita buat program beras,
kita agihkan beras. Hari ni kita ada program apa, agihkan bubur lambuk. Okey, saya memang padat lah saya punya jadual untuk bulan puasa ni kan. Okey, lepas tu macam-macam lagi dengan isu kuil tu apa semua lagi, kita pun ada terlibat juga apa semua. So banyak benda lah kita tak sempat nak kejar untuk ni. Kita kena settle salah satu dulu. Saya ada beli scanner kit. Minum air tawar okey, guna kasturi hitam muntah. Air tawar tujuan dia masuk dalam saluran darah. Kasturi dia daripada deria bau. Dia daripada deria bau. Dia semua tak sama ke? Pasal tu kena dapatkan lengkap. 1000 bisa dia letak dekat kulit. Sebab jin ni punya permainan macam-macam. Kadang-kadang dia tak ada dalam badan, dia ada berhampiran dengan kita. So deria bau tu akan bantu kita untuk detect benda tu. Okey, itu kalau kata daripada permainan deria bau. Kalau kata macam contoh termakan ke apa benda, memang dia nak kena pakai air tawar lah. Ataupun kalau kata benda tu terlibat, dia mungkin dekat dalam badan kamu ke apa, minum air tawar tu. Okey, lepas awak minum nanti insya-Allah dia akan terselongkar. Okey, dia akan terselongkar benda tu. So kalau pakai barang-barang daripada pusat rawatan saya, ada tindak balas mana kata ada gangguan lah. Okey. Takkanlah awak, takkan setakat bau minyak wangi boleh termuntah, boleh pening kepala, boleh pingsan apa semua kan. Okey, siapa yang pernah pakai tu dia tahulah, kita barang kita ni bukan baru, lama dah. Okey, macam mana nak masuk slot rawatan? Kena masuk dalam teli saya, tekan EK Fans Club. Kena masuk kat situ. Lepas minum air tawar selalu muntah, tapi tak lepas. Macam mana nak buat pakai jari telunjuk yang saya ajar tu. Jari telunjuk tu celupkan sikit ke air tawar tu, kemudian tolakkan daripada sini, daripada ulu hati tu tolakkan ke atas. Selawat ke atas Nabi pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masa awak tolak tu, kalau awak rasa macam mencucuk, jari tu tahu, awak tekan kat tempat tu, tekan sikit, relax dulu sambil selawat. Lepas tu sambung tolak sampai ke atas lagi. Tolak, insya-Allah nanti dia akan tenang keluar. Okey, cuba buatlah, buat sekarang pun tak apa. Okey, Assalamualaikum tuan. Apa pandangan tuan tentang ilmu kebatinan Melayu? Adakah diperbolehkan? Saya tak tahulah bang. Saya tahu huruf batin je. Batin Melayu saya tak tahu. Kalau cakap pasal ilmu, jangan kira ilmu macam-macam bang. Macam mana saya nak jawab pun tak tahulah. Penat saya dah jawab dah. Benda ni banyak kali dah jawab. Kalau kita jawab sekarang, dia kata ilmu Allah Ta'ala luas lah apa benda. Abang senang je bang. Ada satu ilmu kebatinan yang abang rasa macam pelik, abang rujuk dengan Jabatan Agama Islam je. Kalau Jabatan Agama Islam sahkan benda ni okey, abang bawa lah. Abang jangan dengar cerita orang. Dengar cerita orang ni suka reka-reka. Saya bercerita pasal reka-reka ni bang, bukan baru ni kap. Dah lama dah saya cerita reka-reka. Sebab orang Melayu kita memang seronok dan memang minat dengan penceritaan. Pembuktian tak payah. Penceritaan, bercerita, saya pernah macam ni, saya pernah macam ni. Dia minat macam tu, buktinya tak ada. Saya banyak kali dah bagi tahu pasal benda. Belajar sesuatu. Zaman sekarang dah makin berubah tau. Zaman dulu mungkin tak dapat nak dibuktikan. Kita lebih kepada dengar cerita-cerita orang je. Bila pertengahan, masuk zaman pertengahan, cerita-cerita orang ni tak boleh guna pakai. Sebab banyak agent commission. Saya cakap dengan kamu berapa banyak dekat dalam TikTok ni, dia tak merawat pun, tapi dia adalah agent commission. Saya sendiri pun yang dalam teli saya, berapa ramai yang jadi agent commission. Dia menyamar dia sebagai perawat, dia buka harga dengan pesakit bagai apa semua, kita orang tak tahu ni. Lepas tu tiba-tiba dia charge RM800. Aku cakap, selama aku buat rawatan, aku tak pernah lagi charge orang sampai 800, 900, dia tak pernah lagi. Rupanya dia adalah orang tengah. Kemudian dia pas dekat perawat, adalah komisen dia dapat. Pasal tu saya cakap banyak kali, tengok cara rawatan. Kamu tak payah nak mengagungkan, termasuk diri saya lah, kamu tak payah nak mengagungkan manusia ke apa. Tengok cara rawatannya, kamu dah tahu dah okey ke tak okey. Kan? Ini semua tertutup, semua takut, semua ni tak tunjuk, itu semua tutup. Lepas tu dah kena scam, kau tanya ke aku baru tahu nak jawab apa. Okey, sebab saya punya prinsip macam tu bang. Apa benda sekarang ni, zaman sekarang ni, zaman teknologi sekarang ni, dia mesti dibuktikan. Dia bukan cerita saya daripada saya dah bunuh 80 orang perawat ilmu hitam, saya dah bunuh 70 orang. Kalau macam tu aku pun boleh sebar. Saya ni nampak tak ni darah merah ni, 20 pengamal ilmu hitam baru saya tadi kat Coket saya bunuh. Kan? Cerita je. Kalau orang Melayu ni dia memang minat, memang kaki sembang ke apa. Lepas tu bila suruh rawat, contoh boleh tak rawat? Saya tak rawat. Saya boleh bercakap je. Yang rawat tu tok guru saya. Pula dah. Macam mana kau nak bercakap, kau tak boleh rawat? Faham tak? Maksudnya macam tu lah. Banyak je macam tu.
Okey, so kalau tanya dengan saya macam mana nak tahu dia okey ke tak okey, kamu tengoklah rawatan dia, tahulah okey tak okey. Lepas tu tanyalah dengan pesakit. Kamu tak boleh cakap, kamu tak boleh dengan satu pesakit. Daripada 10 orang tu tengok 10 orang apa jadi, macam mana dia punya feedback dia. Sebab kadang-kadang pesakit ni berbeza-beza. Yang jenis ni mungkin teruk, yang ni dia mungkin akan ambil masa sikit. Tapi lepas rawatan dia mesti kena ada perubahan. Dia kalau tak ada perubahan tu tak okey tu. Okey. Kat bazar ke tu? Tak, bukan kat bazar. Ni dekat mana tadi aku sebut? Bagunan Mara. Okey. Saya dekat Bagunan Mara. Saya dekat Bagunan Mara dengan tim saya, tengah tunggu bubur lambuk sampai. Kita nak agihkan bubur lambuk ni, tapi tak sampai lagi. Saya rasa jam kot. Mungkin jam lah. Okey. Hantu takut daun bidara tak? Tak, hantu tak takut. Ayat Quran pun hantu tak takut. Orang pun hantu tak takut. Daun bidara lagi tak takut. Okey, tapi ada cara nak bagi dia orang ketakutan. Okey, ada cara nak bagi dia orang ketakutan. Kalau kata hantu takut daun bidara bang, kalau abang duduk kat rumah abang kena sihir contoh, abang duduk kat, abang tanam keliling rumah abang daun bidara, hantu tu masuk tak? Masuk juga. Cuma cara dia ada kaedah yang menyebabkan hantu tu tersakiti. Maksudnya itulah, dia tersakiti. Okey. Ustaz buka puasa hari ni kat mana? Dekat HKL. Hari ni bini aku, dia kata kawan-kawan dia semua buat apa tu bawa makan sendiri tu, aku dah lupa nama dia. Bawa makan sendiri-sendiri, semua family-family dekat SKL bawa makan sendiri-sendiri. Lepas tu makan ramai-ramai. Potluck. Macam itulah lebih kurang. Aku pun kerja tengah banyak, tapi nak buat macam mana kan? Pergi je lah kejap kan. Okey, pergi je lah kejap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Luna. Assalamualaikum Bang Aidika, kasih keluar kitab rawat nak beli. Saya tak minat nak tulis bang. Saya daripada zaman belajar, masa belajar rawatan tu, saya tak minat tulis. Saya tak minat baca. Saya lebih pada praktikal bang. Kalaulah guru saya masih hidup, abang tanya dengan dia, dalam anak-anak murid dia, siapa yang paling tak suka nak tulis-tulis, nak baca-baca? Saya tak minat. Saya suka diajar, saya amal, saya buat. Saya nak nampak. Kalau saya diajar, kalau kata guru saya ajar, saya buat tak jadi, saya tak amalkan terus. Saya jenis macam tu. Saya jenis pelajar yang agak, bukanlah degil, saya jenis, sebab bermain dengan alam gaib ni banyak penipuan boleh berlaku. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang kita belajar tu betul tak betul? Sekejap lagi kau pun baca Al-Fatihah sampai 1 juta kali. Hari-hari baca Al-Fatihah 1 juta kali. Orang baca Al-Fatihah 1 juta kali kerana Allah Ta'ala, tapi kebanyakan orang dia baca Al-Fatihah kerana ilmu tu tadi. Faham tak? Saya tak nak macam tu. Saya tak nak membuang masa. Jadi masa zaman saya belajar dulu, saya adalah beberapa orang suruh keluarkan buku lah apa. Aku cakap, aku nak buku macam mana masalah dia? Saya adalah penulisan saya sikit-sikit, tapi saya nak pergi bukukan. Aduh, aku nak kena fikir hantu lagi, nak kena fikir buku lagi. Oh, tak sempat. Sekarang ni tak sempat lah. Akan datang saya tak tahulah. Okey. Tapi saya tak minat nak tulis-tulis. Saya lebih suka praktikal. Bang, boleh tak buang saka? Saya penat, kena rasuk dalam badan. Dia saka ni yang paling penting, diri sendiri juga. Diri sendiri dan juga darah keturunan awak di masa sekarang. Itu yang paling penting. Kalau kata salah seorang daripada awak, dia tak berminat ataupun dia masih mengharapkan saka, tak payah pergi buang saka tu. Buang masa je. Okey, kalau awak sendiri nak buang saka, tapi abang awak, dia rasa macam benda tu penting, bagus, benda ni membantu. Sebenarnya cakap lebih-lebih pun macam mana? Macam contoh hari tu kita datang pasal leluhur, orang pusing kat sini pula. Kita kata saka, dia pusing kat sini pula. Bang kakak, kita tak boleh berdamping dengan bangsa jin. Tak boleh berdamping. Kalau kita berminat juga dengan benda tu, kamu pergilah rawat saka tu sampai 100 orang pun, selagi kamu berkendak atas perkara tersebut, dia akan munculkan diri. Kau pergilah ikat saka tu kat pokok ke, hantar dekat langit ke-7 ke apa, selagi kau berminat ataupun kau berkendak atas benda tu, dia akan muncul. Dia problem sekarang ni, kau betul-betul nak buang ke tidak? Itu je kan? Dan darah keturunan kau betul-betul nak buang ke tidak? Tapi kadang-kadang ada jenis musibah, abang nak buang, adik tak nak buang. Dia rasa benda tu bagus lah benda ni. Lepas tu tengoklah VTT orang lain kan, pasal leluhur dah jadi lain pula. Macam kalau benda tu ada kan bagus. Kebangkitan bangsa Melayu, kebangkitan masa Melayu, yang paling penting adalah wang. Kau sembahlah bangkit macam mana pun, kalau kau tak ada wang, tak boleh nak membangun bang kakak. Oi, ini zaman sekarang dah makin ke depan.
Kau lebih pada ilusi dah kenapa lah hadat. Zaman sekarang nak bangkitkan bangsa Melayu kena ada duit. Bangsa lain dah jauh dah bangkit baru dia berilusinasi. Bangsa Melayu ilusi dulu, bangkitnya tidak. Kalau kau nak bangkit, cerita pasal kebangkitan bangsa Melayu, kau kena ada duit. Itu yang paling penting. Kalau kau tak ada duit nak bangkit, macam mana belum tentu boleh bangkit. Ini sekarang dia tengah berperang. Iran dah serang sini, orang ni dah. Orang tu serang, dia bukan serang bodoh tau. Dia serang ekonomi. Otak dia orang mantap. Walaupun korang fikir dia bergaduh ke apa benda. Sekarang siapa yang tanggung? Kita lah tanggung semua. Dia orang serang-serang, dia orang punya ekonomi naik tak naik. Minyak makin naik, dia orang makin kaya. Kita lah yang menanggung. Okey, korang sibuk dengan kebangkitan. Boleh nak bangkit bangsa Melayu, tak ada masalah. Tapi benda yang sepatutnya kena lakukan adalah ekonomi. Ekonomi tu yang paling penting dulu. Ini macam mana ekonomi bangsa Melayu nak naik? Melayu dengan Melayu pun tak boleh tengok orang senang. Melayu pun dengan Melayu tak boleh tengok orang senang. Aku ni kena nasib baik perawat je ni. Kalau aku ni mungkin tak belajar rawatan, aku ingat hari-hari kena santau. Hari-hari kena tibai. Yang tibai macam contoh dalam bidang rawatan, yang tibai perawat-perawat siapa? Perawat juga, bukan orang lain, bukan orang jual kulit pisang. Ada ambil ilmu putih, ambil ilmu hitam. Ilmu hitam dia mesti test, kena perawat kena, kan? Untung aku ni boleh rawat je kan. Kena aku boleh ubat sendiri kan. Macam mana? Boleh tak? Okey, tak sabar nak tunggu produk Ustaz. Belum sampai lagi Saya sampai hari Ahad kot. Saya sampai hari Ahad ni last day. Hari Ahad ni kita dah tutup beg kuning, beg hijau, beg biru semua dah tutup. Lepas tu diorang dah start bercuti lah. Staff saya cuti 2 minggu tak silap. Saya bagi diorang 2 minggu. 2 minggu ke 3 minggu 2 minggu kot. Okey, 2 minggu. Kita bagi dia bercuti 2 minggu. Assalamualaikum. Abang besar. Abang besar mana pula? Abang besar. Kalau campur lada hitam, kalau dah campur kalau campur hitam putih jadi macam mana? Jadi cacah marbah lah. Jadi cacah marbah lah. Kalau kita nak bawa, kita ke Islam, kita kena bawa yang putih sudahlah. Okey, ilmu yang putih tu ilmu yang berlandaskan Al-Quran. Ikut tu je lah. Sebab daripada pengalaman saya, daripada rakan-rakan saya, kalau dia bawa dua-dua sekali, dia mesti akan jalan hitam dulu. Dia tak akan jalan putih. Sebab putih ni kena betul-betul kena tenang jiwa tu baru dia boleh jalan. Kalau hitam ni cepat perjalanan tu. Kalau kamu diberi pilihan, kamu dapat duit halal dengan duit haram, duit halal ni dah dapat lambat betul tak? Kamu kena usaha, kena pasang khemah, kena itu, kena macam-macam. Kalau duit haram kan, kau macam mana nak cerita? Kau tim kalau nak kau tim macam ni 5,000 kau dapat senang-senang. Senang tak kau dapat duit tu? Senang. Kau akan gunakan cara haram tu tadi. Cara yang tak betul tu kau akan guna. Tapi pada hakikatnya benda yang berpanjangan tu, darah daging kita, benda yang masuk dalam badan ni, dia bukan main-main. Memang kamu senang dapat. Tapi kamu kena fikirkan, yang kamu ambil duit tu tadi, kamu nak kena bagi kat anak bini kamu, kamu nak bagi kat anak-anak kamu nak kena bagi banyak orang, dan termasuk diri kamu sendiri. Kamu nak bagi kat ayah kamu jadi beriman. Disebabkan duit haram kamu tu tadi masuk dekat ayah kamu jadi masalah juga. Okey, yang tu yang kita tak nak. Okey, Tuan sabun cakra bila restock? Saya rasa macam tak sempat nak restock. Okey, saya rasa macam tak sempat. Tapi saya rasa macam tengok macam mana lah. Kalau sempat tapi saya rasa tak sempat dah. Sebab kita beg kuning dah tutup hari Ahad. Hari ni dah hari Jumaat. Saya rasa macam tak sempat. Okey, mungkin kena tunggu lepas raya lah. Hari tu masa aku buat promo awal-awal, kau tak nak beli. Bila dah habis bila dah habis baru kau tanya mana nak pergi sabun. Bang, kalau kau tak dapat sabun cakra tu, kau beli yang sabun angin tu pun padu bang. Salah satu sabun yang berada di Malaysia, dia macam minyak angin. Kau pergi cari tempat lain tak jumpa. Okey, kau pergi cari tempat lain. Salah satu sabun yang dipakai rasa macam air batu. Kau pergi cari tempat lain tak jumpa. Kau pakai sabun, lepas kau dah basuh tu, kau rasa macam kau pakai minyak angin kat badan. Kan, padu dia tak padu kan. Tapi cakra tu, kalau macam sabun cakra yang saya keluarkan tu, lebih pada gangguan tu okey lah. Okey, lebih pada gangguan tu okey lah. Assalamualaikum, nak tanya tasbih rahmah tu okey ke? Sama je kak. Tasbih saya keluarkan tu semua sama je. Sama je. Masa saya buat solat hajat semua sama je. Cuma bezanya kualiti tasbih tu je. Kan, yang normal tu dia apa ni, kualiti dia lain. Yang rahmah tu kualiti dia lain. Beza kat situ je. Okey, beza kat situ je.
Eddie dah pindah ke? Pindah? Pindah ke mana? Belum pindah. Ada dia. Salam, ayah saya baru meninggal 10 Ramadan. Tolong hadiahkan dan baca Al-Fatihah untuk saya, Ahmad Muhammad. Baik, kita hadiahkan buat siapa ni, arwah ayahnya Ahmad Muhammad dan seluruh saudara-saudara Islam kita yang telah meninggalkan kita. Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Okey. Tasbih Rahmah dah order. Saya rasa tasbih pun dah nak habis kot. Normal punya pun dah tinggal 5 ke 6. Mana-mana yang produk saya dah habis, memang semua nak kena tunggu lepas raya lah. Okey, mana kata yang mana dah habis tu memang kena tunggu lepas raya. Sebab nak buat tu pun dia makan masa. Dia bukannya teruk-teruk boleh ada je boleh buat. Aku nak buat tasbih tu pun nanti makan masa juga. Bulan puasa tak sempat saya nak buat tasbih tu, sebab saya dengan program, dengan macam-macam benda, saya tak sempat nak buat. Saya kalau nak buat benda-benda ni, saya nak kena tenang, kena relax, tak ada serabut. Baru padu. Okey, sabun sejuk tu apa namanya? Sabun angin jahat. Tapi aku tak tahulah, dia orang dah tukar-tukar nama lah kejap. Kita bukan suka-suka tukar nama. TikTok ni masalah dia. Dia perkataan jahat tak boleh, perkataan itu tak boleh, macam-macam tak boleh. Aku pun pedih kepala. Takkan aku nak tukar sabun angin baik, kita nak keluarkan angin jahat. Jadi aku pun keluar, letaklah nama sabun angin jahat. Dah tak boleh pula. Okey, dekat showcase tu aku rasa sabun angin jahat. Tapi aku tak tahu Mamu dah tukar nama ke apa, tak tahu lah. Tapi kau tengok kalau muka aku dekat situ tu, tu produk aku lah. Okey. Kasturi Kijang ada tak? Ada. Saya tak boleh nak buka beg kuning sebab saya tak ada produk kat saya. Jadi kena ban lagi. Okey, tapi tengah promo yang saya tak pernah buat lah. Kalau awak pergi dekat saya punya tu, awak tekan dekat tu, semua tengah promo yang saya tak pernah buat harga tu. Okey, saya nak clearkan semua barang-barang tu. Saya nak keluarkan barang yang baru pula. Okey, kita nak clearkan. Tu affiliate saya boleh masuk pergi kat Luna, kat Comel. Tu semua affiliate saya tu semua boleh beli kat dia orang. Okey, Bella dia boleh hantar kat rumah korang. Luna pun boleh hantar kat rumah korang. Siapa yang dekat Pahang tu boleh contact. Dia boleh hantar tu kat rumah korang. Sebab dia orang, saya punya ni dia orang lagi cepat, sebab produk tu ada kat tangan dia orang. Okey. Salam bang, sihir pemisah nak berubah ambil masa lama tak? Bergantung pada orang yang melakukan sihir tu tadi kak. Kalau kata orang tu tak melakukan sihir, rezeki akak lah. Tapi yang penting orang-orang yang kena sihir pemisah, lepas dah semakin okey, awak kena minta pertolongan pada Allah Ta'ala supaya bagi orang yang sihir awak tu dia bahagia. Awak kena minta, ya Allah Tuanku, aku mohon ya Allah, aku anggap sihir ini apa yang kena pada aku ni ya Allah. Ya Allah, apa yang kena pada aku ni ya Allah. Ya Allah, tak urusanmu ya Allah. Ya Allah, jika benar ada orang yang menyihir aku dan suamiku ya Allah berikan kebahagiaan pada dia. Bagi kebahagiaan. Mohon pada Allah Ta'ala tu bagi kebahagiaan pada dia. Sebab orang yang sihir kamu ni di kalangan orang-orang yang tak bahagia, sakit hati, iri hati, ataupun dia nakkan kat kamu, ataupun dia nakkan kat suami kamu. Jadi kita doakan dia bahagia. Okey, mana boleh doa bahagia ustaz? Saya teruk kena. Yang membalas tu Allah Ta'ala punya kuasa. Kita tak payah nak fikir. Kalau aku suruh kau balas, aku bagi kau pistol, suruh tembak, kau tak berani nak tembak pun, kau berani cakap je. Jadi apa yang kita boleh buat, kita doakan kebahagiaan. Selebihnya tu biar Allah Ta'ala yang uruskan. Okey, kebahagiaan tu biar apa dia, apa nak kena pada dia ke, biar Allah Ta'ala yang uruskan. Assalamualaikum bang, kalau pakai kijang hitam tu dekat leher terasa panas ya? Pasal kijang leher terasa panas, tak tahulah, dia sama ada kulit awak sensitif ataupun mungkin ada tak kena lah. Macam mana pula awak salah minyak ke? Awak pakai kasut kijang ke? Awak pakai minyak panas? Takut awak pakai minyak panas. Takut minyak panas tu salah. Okey. Kalau bertindak balas tu mungkin ada gangguan lah. Okey, mungkin ada gangguan. Kalau tidak minyak wangi je kot. Takkan boleh jadi panas kan? Macam tak logik kan? Buat pre-order tuan, sabun cakra dapat harga promo. Tak apalah, nanti kalau siapa nak harga apa sabun cakra tu nak promo, nanti lepas raya nanti saya buat. Okey, saya bagi harga promo juga untuk sabun cakra lah. Sebab itu kita ada stok, kita ada 1000
Saya rasa ada 1,000 lebih kot. Bila kita dah buat promo, saya tak tahulah pula korang ni ambil sabun Cakra bukan main banyak. Kita masa buat promo hari tu, sabun Cakra 1,000 bisa, semua kita dah 1,000 bisa kita dah standby dekat 3,000, 3-4,000 dah kot. Aku tengok sekejap je habis. Biar betul kelang kabut staff-staff aku duk buat lagi kan. Mungkin sebab mungkin sebab raya nak bawa balik kampung apa, saya tak tahulah, mungkin lah kot. Sabun tu awal-awal promo dah habis. Betul. Masa kita buat promo tu, sabun tu ada 1,000 lebih pieces. Saya pun tak fikirlah pula orang beli sabun macam tu banyak kan. Saya pun terperanjat juga. Ustaz, saya pemisah sakit sangat. Saya selalu berdoa biar orang tu bahagia dan dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Ya, doakan je dia bahagia. Memang sakit. Dia bermain dengan orang yang kita sayang. Si pemisah ni dia sakit dia sebab dia bermain dengan orang yang kita sayang. Lepas tu dia bermain dengan emosi kita. Dia akan buat kita fikir bukan-bukan dengan pasangan kita, padahal pasangan kita tak buat macam tu. Dia bermain dengan emosi. Emosi marah akan keluar, emosi sedih akan keluar, emosi ketawa akan keluar. Lepas tu dia sedih balik. Dia kadang-kadang beremosi tanpa sebab. Dia bermain dengan emosi bang kakak. Dalam kehidupan kita, bila kita tak dapat ketenangan, kita ada duit berjuta-juta pun tak guna. Sebab kita tak tenang. Sebab kita perlukan ketenangan. Sebab kalau tak ada ketenangan, macam-macam penyakit akan berlaku pada kita. Bila kita terlampau tertekan dengan satu-satu perkara, macam-macam penyakit akan datang pada kita. Padahal kalau orang yang kena sihir pemisah ni, dia bukan nak fikir apa benda pun, tapi benda tu tiba-tiba diadakan dalam fikiran. Faham tak? Benda tu tak ada apa, tapi diadakan dalam fikiran. Dan bila diadakan dalam fikiran, kau rasa benda tu macam betul-betul berlaku tau. Macam suami aku ni ada orang lain ni, semalam dia keluar dengan orang lain ni. Padahal suami kau tak ada pun dengan orang lain tau. Dia akan buat manipulate fikiran kau sampai jadi macam tu. Okay. Lepas tu bila nak bersama pula, dia jadi masalah kan? Lagi kau akan fikir bukan-bukan. Ini masalah sihir pemisah tadi. Okay, ini masalah sihir pemisah. Kalau nak cerita pasal sihir pemisahnya, hanya orang yang pernah alami saja yang akan faham. Kalau orang tak pernah alami, dia tak akan faham. Apa yang dimasukkan duduk rumah rasa panas, bila jauh rasa rindu. Okay, orang yang pernah alami saja dia akan faham. Kalau kita terang macam benda ni, kita terang bagai nak gila pun, kalau dia tak pernah alami, kau cakap macam mana pun tak guna kan? Kau cakap lah macam mana pun tak guna. Promo dah nak habis dah guys, cepat je. Betul, dah nak sampai hari Ahad ni dah tutup dah beg kuning. Okay, hari Ahad ni tutup beg kuning. Hari Isnin dia orang packing. Lepas tu dia orang nak balik raya dah. Garam padu bang, garam saya tak pernah pergi rumah orang, pergi pagar rumah orang ke, pergi kedai orang ke, pergi mana-mana untuk pergi buat pagar bang. Saya daripada mula-mula saya buat rawatan sampai sekarang, itulah perkara yang guru saya ajar. Okey, dan itu yang mahar kita pecahkan. Daripada mahar yang kita ambil dengan mahar yang kita bagikan pada orang ramai, semua berada kat situ. Tapi ada juga jenis bangsa Melayu kata, mahal apa benda dah, kau buat je sendiri, tak ada masalah, kau tak nak keluar pun, kau tengok orang punya meletup-letup. Saya bang, setiap bulan ada beberapa company besar datang ambil garam tu saja. Ada orang cuba kopi tak jadi kan? Tak jadi. Sebab sebenarnya ada cara dia. Dia bukan baca saja bang. Dia bukan sekadar baca saja benda tu kan. Kalau mana-mana kedai-kedai yang memang kena gangguan ke, ataupun kau rasa kena sihir ke, ataupun kau rasa macam kedai kau ditutupi ke, ataupun pelaris kedai lain pakai lagi padu membuatkan kedai kau jadi masalah, kau ambil garam tu. Ni aku tengah bagi promo tu, lepas ni kau tak dapat dah macam tu. Sebab yang ni kita bagi tanpa kasut hitam, dan saya tak pernah bagi harga macam tu. Okey, saya boleh bagi lagi murah tapi bersyarat. Sekejap lagi kalau syarat tu kau tak lakukan, nanti dia makan diri. Sebab syarat tu tadi, daripada benda tu tadi, beberapa persen kau kena serahkan pada orang yang memerlukan. Kebanyakannya dia orang tak buat. Masalah dia, ini masalah, dia orang tak buat. Lepas tu aku lah yang kena. Okey. Kalau ada sikit ambil satu je. Dia tak payah pakai banyak bang kakak, pakai sikit saja. Okey, nak beli kat mana garam tu, pergi kat beg kuning saya ni, pergi kat beg kuning saya ataupun pergi kat Infinite saya ni. Kan? Dia bekal besar, dia 2 kilo benda tu. 2 kilo, awak hanya pakai sikit saja. Kalau awak nak pastikan, kalau mungkin setengah orang cakap kerana sembang je, awak masuk dalam teli saya, awak tekan AK Fans Club, awak masuk kat dalam tu, awak tanya feedback orang yang pakai garam tu apa jadi. Saya tak turun lokasi kejadian tau. Saya tak turun rumah orang ke apa, tak pernah turun. Saya tak pernah pergi. Saya rasa kalau pergi dekat kedai orang ni, saya rasa selama saya buat rawatan ni boleh dikira lah. Saya rasa ada 2-3 tempat lah yang betul-betul
agak parah tu saya turun. Selain daripada tu saya tak pernah turun pun. Awak pergi kat sana, awak tanya dengan orang apa jadi. Apa benda yang keluar lepas? Macam-macam keluar bang. Apa ni? Burung punya bangkai dah kering. Selama ni dia lalu dia masuk rumah dia tak pernah nampak ke? Aku sendiri yang buat benda tu. Aku sendiri pun pelik. Kulit ular keluar daripada rumah, ular hitam. Lepas tu, ini bukan ni. Kau tanya siapa yang ada dalam teli tu, kau tanya dengan dia bang. Lepas dia letak benda yang saya bagi tu, ular boleh keluar daripada rumah dia. Tak gila kau? Ular keluar daripada rumah dia. Bangkai dekat depan rumah dia ada bangkai. Lepas dia dah tabur tu baru dia nampak bangkai tu. Jadi selama ni dia tak nampak bangkai tu. Jarum-jarum peniti yang diletakkan dekat tingkap-tingkap semua terbongkar. Kan? Lepas tu ikutlah step yang saya bagi. Lepas kamu dah buat tu, kamu kena ikut step yang saya bagi. Dah jumpa barang buruh ni, ambil. Lepas tu nak buat macam mana, lepas tu nak buang ke mana. Ikut je step yang saya bagi tu. Tak perlu pakai banyak bang. Kita nak menggegarkan saja. Menggegarkan. Lepas tu kita doa, kita berharap dia keluar daripada rumah kita. Itu je. Okey. Apa fungsi besi dekat gelang premium? Tak ada fungsi. Fungsi dia cantik je. Okey. Tak ada fungsi apa pun. Fungsi dia cantik je. Nampak dia cantik, nampak dia premium. Itu saja. Okey, macam mana nak order? Boleh pergi dekat saya punya ni Edika Yusof. Dekat situ ada logo membeli belah ke apa tu kan. Tekan kat situ. Ataupun mana-mana affiliate saya yang mana nampak siapa nak beli, korang boleh add dia orang. Korang boleh direct dengan dia orang pun boleh je. Beli kat saya pun boleh, beli dekat saya punya affiliate saya pun ramai ni. Apa pun boleh juga. Okey. Nak buang aura negatif, macam mana nak tahu betul ke tak betul aura tu negatif? Awak nak kena kesan dulu betul ke tak betul aura awak tu negatif. Kadang-kadang kalau macam masalah aura ni, kalau awak memang ada gangguan, memang dia akan jadi negatif agak-agak. Gangguan tu kena settle dulu, baru boleh balikkan aura diri tu. Kalau gangguan awak tak settle, tak jadi. Okey, tak jadi apa. Gangguan tu kena settlekan dulu. Okey, kena clearkan gangguan tu dulu. Okey guys, saya nak kena pergi agih ni, semua dah sampai dah ni. Okey. Nanti tengok ada sikit, nanti kan kita live lah, malam-malam sikit kan kita live. Pusat rawatan ni kat mana? Pusat rawatan dah tutup ke? Bulan puasa tak buka ke? Saya kena settlekan kerja-kerja saya dulu. Okey. So kita punya beg kuning akan tutup pada hari Ahad pukul 12 malam, dah tutup. Lepas tu 2 minggu tak ada apa. Tak ada penjualan di beg kuning. Di semua platform tak ada. Semua tengah bercuti. Okey. So kalau korang nak grab, tapi aku pun tak tahu. Aku rasa banyak barang yang dah habis. Banyak barang yang dah habis. So yang mana tu ada, adalah. Tapi yang paling padu sekarang ni minyak 99G. Kita tak pernah bagi harga macam ni. Okey. Kalau tak ada garam, awak try pergi dekat Beg Oren. Pergi kat Beg Oren, cuba try tengok kat situ. Saya takut dekat platform sini dah habis. Okey. Takut platform sini dah habis. Tapi saya pun tak tahu ada lagi ke tak. Tapi saya rasa macam ada. Semalam kemarin saya naik ke atas, saya nampak benda tu ada tapi tak banyak. Okey, siapa yang nak boleh pergi kat sana. Okey, nanti jumpa lagi semua. Aku Ahmad Sis Muhammad Wali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh pergi kat Shopee, tengok kat Shopee tekan apa aku punya ni Edika Yusof lah kot. Dekat sana biasanya ada. Dekat TikTok ni masalah, kejap-kejap dia ban, kejap-kejap dia ban. Edika Yusof HQ. Pergi kat sana. Okey, pergi kat sana nanti insya-Allah ada. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Kenapa tak buat live waktu bagi bubur? Siapa nak pegang? Siapa nak bagi bubur? Siapa nak pegang? Nanti dia orang buat live lah. Okey, tu dia orang dah sampai dah tu. Dia orang letak meja tu. Dia orang dah letak meja tu. Takkanlah aku nak duduk dalam kereta pula kan. Okey.